kami jumpa satu pot lepak baru yang ada macam-macam menu menarik dekat Jitra. Lokasi Pak Man Cafe ni betul-betul belakang Petronas Tanah Merah Jitra. Jom kami nak share menu apa yang best dekat sini. First kami try dia punya nasi bawal goreng. Dia punya sambal kicap ni tak pedas, secukup rasa elok je. Dekat sini set ayam goreng pun ada tau. Untuk set ni yang killer dia punya gulai memang berempah elok. Yang mana suka makan sotong sambal petai tu, dia punya sotong dekat sini gemuk-gemuk weh. Memang puas hati lah makan. Paling favourite dia punya lemak bakar ni. Waktu makan tu dia memang cayak dalam mulut weh. Dekat sini pun ada western tau. Bagi kami gravy dia nice, tak kuat sangat black pepper tu. Lamb dia lembut. Chicken chop dia pun rangup elok. Kalau hampa bawa anak-anak ke adik yang mai sini, kids meal pun ada tau. Budak-budak cukup suka lah kan sausage, nugget macam ni. Dekat sini pun ada macam-macam jenis ayam. Ni antara yang kami recommend dekat hampa. Kalau tanya kami, yang paling kami suka dia punya mocha ni lah. Selain daripada menu-menu yang kami tunjuk, dia ada macam-macam menu lain juga tau. So bolehlah ajak family ke kawan-kawan hampa mai sini. Hampa jangan lupa singgah.